Assalamualaikum and good morning. Hari ni aku dah bersiap-siap nak pergi brisk walk dekat Saipujaya, tetapi hujan. Hujan bermula daripada awal pagi lagi. Tapi bernasib baik, sebelum hantar budak-budak ni pergi sekolah agama, manage to drop dia orang punya baju dengan beg apa semua. Masa tu belum hujan lagi. Tapi once dah nak keluar daripada Bandar Sarjana Putra, sebelum tol tu hujan lebat lebat gila. Daripada BSP membawa ke Cyber, hujan all the way. And ada few yang hujan tak sampai lagi lah. Ada few places yang hujan tak sampai lagi. And along the way, nasib baik masa nak hantar dia orang kat sekolah, masa tu hujan dah reda sikit. So we managed to pergi food court MMU. So since dah tak boleh nak pergi taman untuk pergi brisk walking, so we took another option lah. We go breakfast. Senaman mulut. So we go breakfast, and masa tu kita orang sampai Starbis pukul 7 rasanya. Pukul 7. Sebab selalu kita orang pergi breakfast pukul 8. So we waited lah, lepak dalam kereta for aku rasa 40 minit ke apa benda, sambil baring, tidur kejap. Power nap lah, kita berkata power nap. Lepak sekejap sampai 7.45. Sampai 7.45 baru keluar pergi have breakfast. I had quite a big breakfast. Nasi goreng, ayam goreng, teh panas. Ni nasi lemak kot dengan air suam. And dah everything settled by 8.15. Aku drop Wani pergi office. And disebabkan hujan masih renyai, and I don't know what to do, nak balik pun jam. So I took the initiative to vlog with you guys lah. So this is gonna be my session talking to you guys lah. Honestly, rasa macam bukan nak kata kecewa, hujan is rezeki. Cumanya rasa macam alamak, wow, semangat nak keep on the momentum. Every day brisk walking. Sampai I come to a realization, an idea. Kan aku pergi brisk walk dekat mall pun macam mall punya step punya count lah. Tapi macam tak tahulah. Sampai macam tu, becoming like a addict lah. Gila betul. So itulah. And I was thinking juga, sebab dekat MMU ni ada gym tu. Kata kalau aku pergi gym pun macam nice juga. Boleh try yang cycling tu. But I'm not sure pukul berapa gym buka and how much do I have to pay. Can an outsider join MMU punya gym? So kalau kata ada korang yang tahu jawapan kepada pertanyaan aku tu, boleh komen dekat bawah. Dia, what I'm currently feeling is, dia macam ni tau. Kita dah plan prior, dan tiba-tiba ada penukaran, changes at the very last minute. So dia jadi macam, apa aku nak buat? Dia macam tu lah. Dia jadi macam hang seketika. So itulah aku punya bebelan pagi ni. Nak ke mana aku ni? Nak balik? Tak payah tengok waste, confirm jam. Hujan ni KL hujan confirm jam. Tu memang resepi yang orang kata tak boleh nak, the best pair lah. The best pair, hujan pagi jam, confirm jam. Hujan pagi confirm jam. So itulah. Maybe tunggu hujan dah reda sikit kot, baru aku balik rumah kot. Aku lipat sini sebab hari ni Friday, nak pergi Friday prayers. See how. So seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen. And nanti kita jumpa di episod seterusnya. So thanks dengar bebelan aku pagi ni. And Assalamualaikum. Bye.